Macam mana kita nak daftar akaun MySTR yang baru? Bermula 13 Oktober 2025, semua pemohon STR perlu mendaftar semula akaun MySTR. Untuk mendaftar, buka website Sumbangan Tunai Rahmah dan pilih log masuk. Kalau korang baru nak mendaftar STR, korang kena pilih permohonan baru. Selepas dah masuk ke halaman MySTR, pilih daftar pengguna baru. Masukkan nombor kad pengenalan dan alamat email. Pengesahan akan dihantar ke alamat email yang kita masukkan. Buka email dan tekan butang sahkan akaun saya. Sekarang, kita perlu setkan kata kunci keselamatan dan pilih 5 soalan keselamatan dan berikan jawapan untuk setiap soalan. Ini antara senarai soalan yang kita boleh pilih. Selepas dah pilih soalan dan berikan jawapan, tekan butang seterusnya. Langkah terakhir, kita perlu reka kata laluan. Pastikan kata laluan yang kita reka bukanlah kata laluan yang mudah diteka. Selepas dah berjaya daftar, kita boleh log masuk dengan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang kita set tadi. Dan ini adalah contoh halaman utama akaun MySTR.